Apa itu IRGC? Alright. IRGC atau Islamic Revolutionary Guard Corps ataupun Kor Pengawal Revolusi Islam adalah sebuah badan organisasi ketenteraan di dalam negara Republik Islam Iran. Sebelum tu kita kena tahu organisasi ketenteraan di dalam Iran agak rumit kerana dalam negara Iran ada dua buah organisasi tentera. Yang pertama ialah Angkatan Tentera Republik Islam Iran yang berkekuatan sebanyak 324,000 orang tentera. Di bawahnya terdapat 3 buah sayap perkhidmatan tentera. Yang pertama adalah Islamic Republic of Iran Army, tentera darat, Islamic Republic of Iran Navy, dan Islamic Republic of Iran Air Force. Ia berfungsi sama macam Angkatan Tentera Malaysia yang mempunyai tentera darat, tentera laut dan tentera udara di Raja Malaysia yang tugasnya untuk menjaga kedaulatan negara daripada serangan musuh-musuh konvensional. Dan yang kedua adalah IRGC ataupun Islamic Revolutionary Guard Corps yang berkekuatan sebanyak 124,000 orang. Berfungsi untuk menjamin integriti ideologi revolusi yang dibawa oleh Ayatollah Khomeini sejak tahun 1975 semasa revolusi Iran. Dalam konteks mudah, IRGC adalah sebuah tentera untuk Supreme Leader Iran. Menariknya mengenai IRGC ini, mereka mempunyai cabang-cabang perkhidmatannya yang tersendiri seperti IRGC Army, tentera darat, IRGC Navy, laut, IRGC Aerospace Force, udara, Quds Force, risikan, dan Basish, angkatan simpanan. Semasa zaman Presiden Mahmud Ahmadinejad, IRGC diperbesarkan dan dimodernkan untuk menjadi sebuah angkatan tentera yang dominan, lebih dominan daripada Angkatan Tentera Republik Islam Iran itu sendiri. Yes, hal ini membuatkan ramai warga Angkatan Tentera berasa cemburu dengan IRGC kerana mereka seringkali seperti dianaktirikan. Tapi apakan daya, mereka terpaksa makan hati kerana mereka tetap berfungsi sebagai sebuah angkatan tentera bagi mempertahankan Iran dari sebarang ancaman luar. Yes, nampak macam sama, tapi berbeza. Sebenarnya, dalam sejarah ketenteraan, memang tidak pelik sesebuah negara mempunyai 2 buah angkatan tentera. Sebagai contohnya tentera MVSN Italy, Waffen-SS Jerman, dan NKVD Soviet. Lebih kurang Malaysia juga boleh dikatakan mempunyai 2 buah organisasi tentera. Yang pertama adalah Angkatan Tentera Malaysia dan yang kedua adalah Johor Military Force.